Okey. Dalam MOVA, kita ada 3 jenis keahlian. Yang pertama adalah free user. Free user adalah percuma, tetapi faedahnya cuma satu saja, boleh dapat cashback dari pembelian diri sendiri sahaja. Okey? Dan tidak mempunyai affiliate code ataupun referral link untuk mengembangkan tim MOVA. So, senang cerita, free user hanya untuk diri sendiri saja. Okey. Tapi kalau kita ingin menjadi affiliate dalam MOVA, kita ada dua pilihan. Sama ada ingin menjadi agent affiliate ataupun partner affiliate. So, apa beza agent affiliate dan partner affiliate? Okey. Yang pertama, kita lihat fee upgrade. Fee upgrade ni berapa kita perlu bayar untuk upgrade kita punya apps tu. Untuk agent, kita perlu bayar RM39 setiap tahun. Ini belum campur SST lah, okey, 8%. Dan partner pula RM199 tetapi sekali sahaja. Belum juga termasuk SST, okey. Untuk cashback team pula, okey. Untuk agent affiliate hanya layak satu level sahaja, iaitu sebanyak 10%. Okey, misalnya kita sebagai agent affiliate, kita daftar A dan A mendapat cashback sebanyak RM10 dari pembeliannya, kita automatik dapat 10%, iaitu RM1. Okey. Tapi berbeza kalau kita sebagai partner, kita layak sebanyak 3 level. Okey. Dan kalaulah kita balik ke situasi yang sama tadi, A dapat cashback RM10, kita akan layak 20%, iaitu RM2. Okey. Itu perbezaannya. Untuk yang ketiga, layak commission upgrade. Okey. Untuk agent, hanya layak apabila di bawahnya tu naik kepada agent sahaja, baru dia layak. Kalaulah dia sebagai agent tetapi di level 2-nya, di level 1-nya tu, atau di level 2 atau di level 3 tu sebagai partner, dia tidak layak. Sebab dia tak boleh override untuk ranking yang lebih besar. Tetapi kalau dia sebagai partner, dia boleh dapat commission daripada upgrade team di bawah, walaupun sebagai agent dan partner. Okey, so dia boleh override dua-dua. Untuk jumlah daftar sebagai agent affiliate, hanya layak 500 pengguna saja. Okey, hanya 500 pengguna saja. Tetapi kalau kita partner affiliate, kita boleh daftar sebanyak mana yang mampu. Unlimited. Okey. Untuk commission upgrade silver, okey, layak 20%. Ini sama ya, untuk agent affiliate dan partner affiliate. 20% untuk silver, gold 30%, diamond 40%, star 50%. Okey. Jadi cara kiraan persen ni adalah bergantung berapa level 1 kita dapat commission, barulah didarab dengan ranking kita. Okey, sebagai contoh, saya sebagai star. Kalau di level 1 saya dapat commission upgrade sebanyak 100, saya akan dapat 50%, iaitu RM50. Okey. Kalaulah saya diamond, saya dapat 40%, dapat RM40. Dan begitulah seterusnya. Jadi untuk mudah faham, kita dapat percentage daripada level 1 kita berdasarkan apa ranking semasa kita. Okey. So itu
perbezaan di antara ejen dan partner affiliate. Okey, secara ringkas, ejen affiliate ni sebenarnya untuk percubaan. Okey, kita cuba-cuba dulu kan. Sama ada kita boleh buat MOVA ni atau tidak. Kalau kita rasa yakin sudah, kita boleh buat, kita mampu untuk kembangkan, so tak ada masalah untuk upgrade kepada partner. Tetapi untuk upgrade kepada partner, dia tidak buat bayaran tambahan. Dia perlu bayar penuh semula, 199. So itulah perbezaan. So kalau anda masih ragu-ragu tapi nak cuba juga, boleh start dengan ejen. Tapi kalau rasa nak betul buat, lebih baik berbaloi, bermula dengan partner affiliate. Okey, itu sahaja.